Saya silap ada buang apa yang cerah di antara kau dan cuma kamu tiada yang lain. Turunkan ya. Aku bermain-main. Syok. Memang sekarang ten dis. Hi guys. I nampak you kat Arrows Peak. Kenapa tak tegur? Kenapa tak tegur? Rambut betul ke? Ya, rambut betul. Ni malas ni semua ingat rambut tipu. Rambut betul guys. Baru je buat. Nak ambil gambar tapi malu. Tegur je. Saya tak makan orang. Gambar aku dah lain pun. Kenal ke? Hai Dora, hai. Hai guys. Esok dah kerja, malasnya aku. Kalau apa tu? Ini colour dia macam orange sikit. Dora Halsey. Aku nampak cantik rambut gitu. Serius lah. Hai Dora, hai. Ini IG saya guys. Ini IG saya. Hai. Nak jadi girlfriend Dora boleh. Asyik. Nami ke ninja? Saya Nami. Cosplay apa ni Dora? Nami. Sorry boyfriend. Tak asyik. Hai guys. Ni yo I know. Sekejap lagi saya nak end. Dah biasa dengan saya end lah. Malah nak lambat-lambat. Saja je nak tunjuk korang rambut baru. Sebenarnya I nak buat highlight tapi rambut belakang I dia tak panjang. Lawa, terima kasih. Thank you for the gift. Hai. Sebenarnya aku nak makan. Rambut baru cantik. Terima kasih. Tandai Kedah. Salam. Hai. Thank you for the gift. Thank you. Korang kenapa tak tidur lagi? Esok kerja kan? I kerja 3 hari. Lepas tu I cuti lagi 3 hari. Spicy goodbye. Of course. Lepas tu package kena sekali orang tak nak. Hai Crush Mo, hai Angga. Esok cuti. Faham ni? Cuti apa? Sweet. Cuti apa? Dulu kalau I buat rambut pelik-pelik, pasal ada tinding mesti macam orang akan tanya, tak ada tali ke? Sebab I dulu ada septum. Sebenarnya boleh je letak lagi septum. Tunggu macam sekarang macam malas. Thank you for the gift. Umur berapa? Rambut baru coy. Ya, rambut baru. Umur 27. Comel lah Pak. Thank you for the gift. Nami. Ya, saya lah Nami. Dah rambut, terima kasih. Wah, rambut berwarna ya. Before this kan I rambut hitam. Percaya tak yang aku akan bosan dengan colour ni? So aku akan tukar nanti. Tapi bukan sekarang lah, nantilah.
next month. Cantik rambut ni kasi. I nak buat purple nanti. Baru live ke? Cantiknya Nami Chan. Tak kena lah. Apa yang tak kena? Kena je. Sekali lah. Kalau untuk postkan diri sendiri. Akak sedang kahwin ke? Dah, I dah kahwin dah. Dulu kau pang kan? Tak. Tak ada lah. Mana ada. Saya bukan pang lah. Dulu. Bukan. Saya bukan pang. Saya cuma just cuma minat je. Rambutan zero lepas ni. Asyik puji rambut. Ada orang. Hai Milo, hai. Abang tidur ke? Tak ada lah. Tak macam Mak Saleh pun. Ada aku cakap pasal Mak Saleh ke? Tak ada. Selalu masuk gig. Kenal Bob tak? Tak kenal. Mau tak live? Adik Kamal ke? Oh, adik kenal lah. Budak ilmu kena bukan. Bukanlah. Cik menjaga ketiak. Rosak. Kenapa kau? Sibuk betul lah. Caca perfect. Mangat-mangat. Dia orang-orang macam ni yang mangat-mangat. Hilang dah rambut. Dah hilang. Kalau kena ya, aku pernah lepas sekali dulu. Saya rasa saya jumpa dia pun dekat gig je. Tegur-tegur macam tu je. Tegur waktu tak gambar dah macam tu je. Saya tak pernah lepas sangat. Hello. Tak rosak ke tukar-tukar colour rambut? Saya dah lama tak colour rambut. 5-6 bulan. Sebab before this rambut I warna hitam. I colour balik warna hitam. So kena tak perlu colour. Tapi I dah setahun dah. Maksudnya dah setahun dah I tak colour. So rambut I hitam tu dah tak ada dah. Apa pun memang steady. Lawa lah rambut. Dia remaja ke ni? Tak, saya tak minat dia remaja ke apa. Hari tu jumpa Paradisa ya. Yeah, kita jumpa my crush idol. Diorang cakap awak nyauri kan? Tak, saya memangnya. Ni IG saya. Ni IG saya. Ingat Tokyo? Bukan. Bukan, rambut depan ada panjang. Aku lupa nak alter tadi. Berapa je sama Paradisa? Adalah next project kita nanti. Aku dengan dia outing kot. Benda lah. Annoying. Awak senyum macam Ihin AI lah. Siapa tu lah? Tak kenal lah. I'm here in Kuching Sarawak. Tak lagi. Moderator boleh tak? Block lah. Orang macam tu block je. Yang bukan-bukan block je. Dora je. Kau keluar, kau tak kerja ke esok? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Dora betul ke ni? Ya, Dora betul lah. Rambut colour apa jenis kak? Dia Cooper orange. Cooper orange. Macam Nana after school lah. Kita Nami lah. Kita Nami. Apa khabar? Khabar baik. Macam kenal. Saya tak kenal. Hello. Salam. Salam. Tolong suka orang kau tu jaga-jaga. Apa benda lah tiba dapat bala lah.
Jahil sangat ke aku ni? Maaf Syaka, tak suka lah orang jadi macam tu. Dia macam perfect je. Macam diri kau tu terlalu perfect. Maaf Syaka, geli. Tak nak kawan aku dah. Mana ada. Nak lelaki botak pada menari tak? Ada. Minat lelaki macam ni. Saya minat lelaki yang tahu hormat seorang perempuan, seorang wanita. Saya tak suka lelaki yang tak tahu hormat wanita. Tanggungjawab, respect. Dia kalau tak ada respect, macam mana kau nak respect? Baik Icik pun 27, saya 27. Baik good night cik, good night. Sudah makan dah. Tapi agak cantik. Apa kena-kena teruk Mumi, itulah teruk kan. Duk fikir benda tu je. Doraemon. Alamak, di bawah aku ni. Aku minat lagu apa? Macam-macam saya minat. Tak kisah lagu apa pun, saya minat je. Akak yang beautiful. Awak terlalu cantik, saya maaf. Buat warna midnight blue nak mesti lawa. Dah pernah buat dah. Saya dah pernah buat biru. Tapi saya ni suka mencuba warna yang lain. Warna-warna macam ni. Warna yang menyelah. Kucing duk miau-miau tu. Dengar je korang. Dek simpan kecantikan tu untuk husband kau. Saya buat sosial media ni, saya tunjuk bukan untuk puaskan hati orang lain. Maaf cakap. Mesti perasan kan. Maaf cakap. Kalau lepak pun tak. Ya, saya jangan lepak. Tak suka lah lepak-lepak. Malas. Jangan lupa. Boleh. Annoying lah pantat tu lah. Mula lah aku malah nak buat lah. Banyak orang tua bodoh. Tak orang tua orang ni. Hello. Aku penat lah nak mute-mute ni. Sekali lagi kau cakap maaf cakap, kau kenal aku siapa? Siapa? Tak kenal. Nice donor colour. Terima kasih. Lepas tu tak ada siapa tanya kau minat perempuan soleha ke apa. Tak ada siapa tanya. Kau punya pasal lah. Kau masalah aku. Lady Ash lah, Lady Ash. Bapak kau. Kau ingat apa? Mahal tak warna baru ni? Tak ada lah mahal lah. 400 lebih je. 400 lebih je. Jumpa BKL. Jumpa BKL. Jumpa BKL. Muhammad Dora pula. Jumpa PKL lah I'm afraid these are my type. Betul ke pakai bracer boleh dayang? Boleh. Nampak cengkung nanti. Nampak je ni. Ada jawline.
Akak Oyen pula. Aku jadi Oyen lah. Morning. Tak ngantuk lagi kerja. Lagi saya nak end dah. Lagi 5 minit saya nak end. Esok kerja. Malas lah aku nak kerja. Dia singgam. Dia Dorawi. Nampak macam tak sekolah. Oh iya ke? Tak siapa tanya. Tak siapa tanya. Mak oh cakap. Damyong girl. Mana dapat gelang bukong tu? Bel tolong Bel mute. Janganlah mute. Kau block je terus. Block terus je. Tak penat ke tak adalah. Saya jarang buat live lah. Saya jarang buat live. Ingat aku tak ada maruah diri ke bodoh nak masuk dia DS ke apa. Tapi dia pakai nenek Nini. Ini pasal lah. Atas tu IG kan? Ni IG saya. Gemap bodoh. Dia taik dah. Macam dia. Terima kasih. Mercik warna rambut. Terima kasih. Jadi ni manusia macam tu lah. Malas lah. Oh gelap. Abang saya. Aduh. Kak kau tsunami habis ke? Betul lah kan. Hello. Tak perlu nak jadi bapak saya ke apa. Nak lah aku manusia. Tambah 1 berapa? 2. Comel tinggi berapa? 167. Dia abah pula. Itulah pasal. Belum lagi 2,5. Pandai. Kenapa emo ni? Diorang yang buat kimo. Sebab tu aku malah buat live. Saya sanggup. The fuck? Pelik lah aku. Itulah tu. Wig ke? Tak lah. Bukan wig lah. Ini nak buat betul lah. Kasut ke tak percaya lah. Hidup penuh dengan penipuan. Aduh. Thank you for the gift. Thank you. Start tu. Terima kasih. Dan ni IG saya. Follow lah. Itu IG saya. Iya ke? Tak tanya pun. Lawa baju. Aduh, semua betul lah. Saya tinggal mak. Tinggal dengan parents saya. Mak orang ke ni? Taklah girlfriend kau. Tiba mak orang. Janji kalau mak orang pun aku slay. Bini kau yang tak slay. Sebab apa? Sebab kau tak nak keluarkan duit. Tahu tengok perempuan lain cantik, bini selenga. Adalah saya okey je. Saya cakap je. Saya cakap sebagai pihak perempuan. Macam tu. Mak tiring kau. Dah malas lah. Penat lah macam ni. Elah hanya rapper. Kita bukan rapper lah. Kita bukan rapper. Lawan-lawan kan tak gimana pun. Siut lah yang buat dorang angin ni. Aduh. Ya tu. Cantiknya. Cantik lah. Suka tengok. Kasih cute. Produk baru. Baru. Nanti next month nak tukar colour lain. Sebab aku ni dia ni yang boring. Kalau dah stitch ni kan, so aku akan boring. Dia macam nak colour dark je. Tapi orang tu buat aku warna terang. Tapi dah try lah.
PM you. Aina ya. Siapa buat diorang marah ni? Aku tanya. Rockdover diorang tak pergi. Tak pergilah Rockdover, boring. Sebab yang Rockdover tu I dah tengok dah dekat gig lain. So dia macam line up sama je. Select. Mana ada select. You kerja apa? Saya kerja retail. Saya tak minat lepak. Saya tak kuat malam-malam. Orang ya. Oh, kalau rambut match dengan skin colour, bukan sebab sendiri atau walking sendiri. Kerja tak kisah pun tu lah select. Mana ada select dari Malaysia. Tu cantik, terima kasih. Select lah. Taklah, mana ada select. Sebab yang line up dia semua I dah tengok dah kat gig lain. Macam mana? Tapi next week I pergi atas angin. Next week I pergi atas angin. Jomlah korang ramai-ramai pergi atas angin. Dia ada 5 venue. Select. Tak ada lah. Dia ada 5 venue. Ni I ke? Bukanlah. Atas angin tu duk fikir nak perform ke tak ni. Oh, you perform ke? Atas angin kat mana? Atas angin ada dekat BKL. Lepas tu aku tak tahu lagi 4 venue kat mana. Select lagi siap. I nak pergi Ska. So I dekat BKL. Sebab I nak Ska. Bahan tu lah. Bukan. Bahan larang tu lain. Bukan. Atas angin. Stay mana? Saya stay Dasha. Select teruk tu. Mana ada. Follow aku cepat nak. IG. Okay. Boleh follow saya dekat IG. So jomlah kita pergi atas angin. Tu IG ke kak? IG saya. Amilo hai. Tasik Ipoh bukan. Tapi bukan Ipoh lah. Nami One Piece cosplay ke ni? So next week kita ada gig. Jomlah. Are we meet before? Kenapa macam kenal serius lah. Merangkin salam. Siapa Meran? Thank you for the gift. Cantik rambut. Terima kasih. Hai Nami, hai. Cantik rambut baru tu. You perform apa? Hardcore ke? Hardcore ke? Hai. Perform lah dekat atas angin. Itu gimana dengan Dina? Pergi makan je no. Pergi makan je. Hai dari Meran. Siapa? Thank you for the gift. Gorgeous. Yelah ramai-ramai. Saya kru atas angin. Oh, faham. Atas angin. Siapa dia? Saya Ona. Thank you for the gift. Ona atas angin pun saya tak kenal. Saya pergi je. Saya nak pergi tapi kena follow saya, boleh tak? Tak nak. Apa panggil katil rambut ni? Wolf cut. Saya wolf cut sebenarnya. Tapi disebabkan yang ni panjang. So dia jadi wolf cut. So actually dia wolf cut lah. Thank you for the gift. Baru buat rambut ke? Dah follow Aina boy. Okay. Malik lawan ni. Dia tangi yang di depan tu member aku. Oh iya ke? Faham? Kejap
faham? Saya pergi gig tu je. Tapi adalah pergi lain-lain. Jangan senyum-senyum boleh. Kenapa? Kenapa nak senyum tak boleh? Tengoklah kalau rajin nak retire lain now. Faham? Awal lagi. Ingat ke PC card? Tak lah, ini Malik je. Bukan Malik. Off card. Gedi. Gedi. Awak tinggi apa? 167. 167. Saya tinggi 167. Tinggi pergi. Udah kena nak baru. Cok, kabur nak botak. Kau sampai ke sini Kau sampai ke sini. Tak ada lah. Mana ada botak. Seimbang je diorang. Macam mana boleh sampai ke sini kau? Tak lama lagi dia basket kot. Kalau nak pergi, tak adalah. Saya tak pergilah. Saya tak pergi gig-gig ni. Saya kerja. Baru live kat thank you for the gift. Ingat lagi tak ada orang. Siapa? Nak pause bang? Betul. Kita upload je. Maaf cakap. Panas lah weh. Thank you for the gift. Hai Nami, hai. Alhamdulillah ada kerja. Alhamdulillah ada kerja dah geng. Diam. Sama-sama nak pause ke? Nak pause boleh? Through IG atau TikTok? Apa ni? Apa yang aku ketinggalan ni? Apa yang aku ketinggalan ni? Barang betul aku. Tak tanya owner. Owner lagi baran. Aku yang buat live, aku yang baran. Sebab tu malah buat live. Slide atas balik cepat. Banyak sangat. Tak dan. Hai. Hello. Maaf cakap. Tak dan Kau diam dah baru. Tolong buka dia. Maaf cakap. Tak pause tak kawan. Hai. Bisa member lepas cerita. Ni hao ma. 我不是吃错还是什么 可以 Akak nak pakai cincin kat hidung. Sekali lah. Kalau pakai kat hidung tak hilang. Aduh lah, dia nak tahu macam mana nak kena accept kau. Oh faham. Sebaik kau buat kesalam. Cakap dah sekali lagi lah bang. Rambut colour apa? Rambut colour copper. Thank you Hakim. Thank you. Baik-baik hiduran. Nanti keluar peti. Thank you. Korang tengok tak Fantastic Four? Kan ada yang macam perempuan yang surfboard tu kan. Dia macam God tu. Dia macam God ML. Thank you. Hai kak, hai. Nak pause boleh? Lama lah tak tengok pause macam mana. Ya dia God ML kan. Tapi bagi aku Fantastic Four aku bagi. I bagi 9 lah. Best lah. Sebab aku tak pernah tengok. So best lah. Aku perhati je dia. Ya aku macam dalam hati aku macam dia ni asal macam God tu. Nasib baik dia tak keluar dia punya yang tu. Ulti dia tu. Ni apa? You fantastic one. Hai. Dori ya. Thank you Pico. Thank you for the gift. Noted. Lama nak tengok pause macam ni baik-baik. Itulah. Lama tak tengok pause weh. Thank you bagi Rose. Thank you. Hi. Guys, I rasa I nak buat birthday party. Kau nak join tak? Tapi halal lah. Dia bukan yang haramnya, dia halal. Air koktel. Koktel buah tu. Koktel buah. Tapi korang kena bayar. Okay ke?
Lambat lagi lah, bulan 10 aku baru plan. Kita tengok dulu macam mana. Siapa ni perform? Adam perform. Gas on. Boleh. Potluck. Tak nak potluck, aku tak nak, takut. Birthday yang keberapa? Rahsia lah. Birthday yang keberapa rahsia. Orang datang tapi birthday yang keberapa tu rahsia. Paus makan modal diorang. So tak nak. 35, 100 nanti kita akan berapa bulan? 10. 6 bulan 10. Apa benda kau ni Gogon? Kau pergi DPM ke kau? Aku jarang tu nak face shaming orang. Tapi kalau dah orang yang teruk macam tu, dia biar. Dia macam ni senang dia. Dia biar tak ada rupa tapi perangai tu. Dia sama je. Kau ada rupa tapi ada tapi perangai macam tu, tak payahlah dua-dua. Tapi saya malu. Kemajanan ni bukan. Bukan. Ada saya tak fake. Nanti pati tak, saya halal punya. Tahu tak air koktel yang buah tu, mak korang buat, saudara korang buat air koktel buah tu, yang tu aku buat nanti. Good morning. Tak ada favourite perfume lah. Benda trade 2025 dah ni, itulah tu. Sekarang pakai skincare apa? Lawa lah. I pakai skincare Safi Balkis. Lepas tu Medicube. Lepas tu I pakai face mask. Setiasa masam trade. Itulah Masya. Kerja petang ke? Dia buat fresh orange je bang. Itulah kita nak jaga body bang. Kita tak minum air macam tu. Kita jaga body. Kan kalau minum air benda-benda macam tu, boncit nanti. So kepala aku mana ada je aku buat kat swasta. Puas. Diorang ni dulu kenal dekat Twitter. Ingat kau orang Europe, tak sangka orang Malaysia lawa. Bukan dekat Twitter. Siapa cakap rambut diorang macam Suki dekat aku. Tutur cantik kak, sentiasa positif. Walaupun kadang-kadang kita negatif. Macam tu. Anjay. Pergi semua minum extra juice. Tak lah. Bukan extra juice. Aku buat ni lah koktel. Aku dah cakap kan. Lepas tu makanan. So korang bayar kat aku buat makanan lah. Aku bagi korang rasa mak aku punya masakan. Bukan aku masak. Lambat lagi. Rambut dia macam Leslie. Yes. Leslie tu aku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Fake TikTok akak berlambak. Mat, report. Ya ke? Tolong report guys. Tolong. Screenshot boleh tak? Screenshot lepas tu hantar dekat IG I. Sebab I nak post dekat ni IG. Bahayalah sekarang ni. Tu sekarang aku nak buang singgam. Memang sekarang time-time dia spam. Itulah tu. Oh ni weh, aku dah jumpa dah weh. Babi. Tolong siapa yang pakai gambar I akan buat report polis. Serius. Aku akan buat report polis. Sebab terlalu banyak sangat buat fake account. Diorang akan lawa. Tolong kau ada muka ke? Serius I akan buat report polis esok. So berkenaan mana-mana fake account I akan
Maybe I akan buat dekat MC. Apa tu? MC. Report kat sana dulu. Lepas tu baru I buat report polis. Kalau report polis pasport buat apa? Just in case je. Kan orang contohlah dia scam orang. Lepas tu orang cari aku. Bukan aku yang buat. Betul guys, teman saya kepala. You ambil gambar orang sesuka hati. So contoh dia scam kau. Contohlah 5,000. You boleh transfer tak 5,000. Lepas tu kau pun transfer. Lepas tu dia hilang. Dia block kau. Lepas tu kau cari aku. Aku tak ada duit. Maaf cakap. Bukan aku. Tak pernah nampak fake kau pakai gambar awak. Nanti dia follow awak tu. Nanti dia follow kau. You hati-hati. You sekarang ni kena hati-hati. Dia pakai gambar yang mana? Yang ni. Kau ada yang ni je. Okay? Kalau orang buka terima kasih. Faham je lah kat tele. Sebenarnya ada je. Yang kat tele lah. Tak ada maaf cakap. Kita tak ada tele. Kau baca lah mail kan. Kau baca kan. Macam bangang kan. Crazy. You do crazy. Halo. Kak Dua saya nak masyarakat tadi. Macam apa? Kenapa tak ada lagu hari ni? Tak ada. Alah lah, aku nak in dah. Penat lah. Comel orang, terima kasih. Thank you for the gift. Thank you. Thank you mana bagi gift. Yang penting birthday aku sama balik. Namisan kata nak end 2.5. Sekejap lagi lah 2.50. Yang penting birthday aku akan buat party lah. Bila birthday? 6.10. Tapi korang wajib lah kena bawa hadiah. Cik. Tapi sebelum aku nak buka hadiah tu, aku baca-baca lah dulu. Happy birthday. Lambat lagi. Bila? 6.10. Birthday saya 6.10. Lambat lagi. Aku nak buat terbaik kau. Budak-budak tak boleh join. DM Kasha birthday party. Wish awak tak kalah. Tak. Hang yang buat sangat Katakan swipe jangan mencuri. Kenal, aku faham. Tahun berapa? 27. Umur saya 27. This year. Dah tua dah kan. Patut kena kahwin dah. Few days after that my birthday pula. Oh serius lah. Cerita I sekali lagi yang kerja keras, hardworking lah. I sekali lagi. Okay lah, kita bagilah. Semua kita tanya. I sekali lagi hardworking, hormat I, tanggungjawab. Dia maksudnya kehidupan dia memang kerja, balik rumah, mandi, tidur. Lepas tu esok pagi kerja, balik rumah. Rutin harian dia macam tu. Macam tu. Handsome ke tak handsome, I don't, tak kisah. Asalkan kau ada yang ni. Itu je. Kalau hardworking tapi kurang masa untuk you, dia hardworking tapi tahu cari masa untuk saya, untuk bersama saya tu, okey lah. Dia jangan kau tu hardworking tak ada masa untuk aku sangat. Dia kena dah pandai cari time. Bila tu tak kisah. Betul lah, saya jenis yang tak kisah. Gerak dulu nak kerja, okey, bye-bye. Tak elok. Dia tak select. Tapi dia select. Mana ada. Pasal kita orang tak ada life.
kerja cari duit je kita. Okey lah, bagus lah kerja cari duit lah. Dia jangan kerja kau cari betina. Itu je. Dia saya tak nak pergi dapat. InsyaAllah lah. Bila dapat kefir ya. Tak adalah. Kita sampai lokal. Nak follow back pun tak. Tak boleh. Okay, sambung. Hai Nami, hai. Kerja jual maruah ke tu? Taklah, girlfriend kau yang jual maruah. Ramai yang follow promote talent ni, terlampau banyak fake. Ya, banyak betul lah fake. You Malay ke tak? I Chinese. So my god, cantik. Thank you Ellie. Insta famous juga Ellie. TikTok famous juga Ellie. Okay, tak turun. Boleh ke saya stop? Boleh. Gila. Kau main. Okay, noted. Syut lah. Arah ke ni? Bukan. Gambar profil akak ni ada orang pakai lah buat fake gambar. Ada. Seram. Itulah. Lepas ni saya akan gambar profil saya takkan ada gambar dah. Minat diorang. Lepas tu saya punya video TikTok pun takkan tak ada lah. Takkan tak ada. Tak. Saya private. Ingat aku lagi tak? Tak ingat. Dulu okey. Lepas ni saya akan hilang dari social media. Betul. Saya akan hilang daripada social media. Ish, kerja. Saya siapa stop lah. Stop je lah. Ikut kau lah. Korang punya phone, kau punya tangan. Bukannya tangan aku. Dan saya akan kahwin. Tambah lagi. Macam mana nak follow DM saya nanti saya ni. Stop je lah. Sabar. Apa yang marah sangat? Siapa yang marah sekarang ni? Kira guys, saya rasa senang lah. Dah lama tak buka. Rajin tidur. Aku ingat siapa? You look so same. Apa ni? Similar to my friend. Siapa? Adik aku. Jima'ah. Tak minat lah Pilates. Baik dia jadi subscribe. Actually kan, kalau better korang subscribe dekat sini tu. Kat sini. Sebab aku boleh post aku punya TikTok. Dia macam private. Untuk subscribe je. Dia untuk subscribe je. So profil aku ni aku boleh buat dia tak ada gambar. Aku bagi dia gelap. Tak berani asal. Hailey William ke ni? Ya. Dia penyanyi duk nama dia Tish Ida. Oh, tahu. Kau ni daripada hari itu tak silap aku. Thank you. Jadilah saya punya subscribe. Pasal kawan ni IG saya. Akak pernah rambut panjang tak? Tak pernah lah. Benar lah dulu. Macam Zini. Subscribe YouTube boleh. Sakit. Ya, dia subscribe kan. Dia subscribe kan. Tapi untuk like macam dekat IG actually I ada. Tapi itulah bila orang subscribe kat IG tu kan, yang IG punya yang betul IG tu, aku tak dapat duit. Sabarlah dengan live. Aku nak reply macam mana? Dia subscribe kat IG. Kak datang Singapura je insyaAllah. You nyanyi tak? Tak lah. Saya tak nyanyi lah. Saya nyanyi lambat lagi. Saya nyanyi tak sedap. Saya lagu jiwang-jiwang boleh lah. Macam Aziz.
Macam tu. Lagu saya tak nyanyi lah weh. Tak sedap. Boleh. Saya memang nak post gambar kat spare kau. Lagu galau boleh lah. Nasib malam. Jiwang satu kat tanah lah. Tak erti nyanyi. Aku K-pop minat lah. G-Dragon ke Jom balik. Weh, you look unreal. Per mic. Kau tahu aku pergi beli hari tu mic Crush Rate harga dia yang saya. You stream tak? You minat apa genre? Tak kisah genre. Logam pun boleh. Kau kenapa? Kena accident of my life. Kenapa? Cong gila. When someone send Logam when someone send is giving you glowing. Kenapa ni? Tak faham. Actually, for your information, ni abang saya Korang follow TikTok nak buat content. Nak suruh follow anime vibe ke ni? Boleh karaoke kat rumah kau boleh. Follow nak buat content. Nanti lah. Hai abang. Follow Iman ke? Abang umur berapa? Umur rahsia. Kau dah cakap jangan nyanyi nanti kena ban. Oh, kena ban ke? When someone send is giving you glowing. Asal? Tadi macam fine talk to him. VC tu, yang VC tu bukan aku ke? Aku ni dah lah jenis yang malas nak VC orang. No. Confident je. Iman bila nak buat sale bundle lagi. Weh, actually I nak jual baju. You kan nak tak? Nak tap dulu. You kan nak tak? Dan sebab ingatkan. Astaghfirullahaladzim. Oh ni. Mau tengok. Kalau ada fans yang tetap boleh buat edit. Apa? Macam kau ada fans macam boleh edit. Bengkaknya. Apa yang bengkak? Bengkaknya. Masalah betul abang dia ni. Siut. Sial lah. Siapa kata bengkak tu Bengkak. Mana kata bodoh lah bengkak. Tak bengkak agak-agak sikit. Sakit perut lah bodoh. Sekali lagi bang. Tak nak. Sekali lagi Aman. Kalau Cepatlah. korang beli baju, aku buat. Cepatlah you diorang beli. Tak kena beli. Masuk frame. Tak nak. Cepatlah. Aku kena paksa. Sekali Iman. Sekali. Aduh, sekali. Masuk angin. Emang masuk angin. Bukan hantar saya. Aduh, penat lah. Macam ingai. Mana naik tu. Nak kena cucuk jarum ni. Korang edit lah, edit. Edit pula. Tak nak penat lah. Tak nak pergi kerja esok kan. Otak kau. Aku kerja lah gila. Kamu aku. Naik view sebab bengkak. Mantap main kau tua naik lagi view ni. Brother Nanti kena Ibang ban. spin muka abang. Allergic kacang. Tak nak. I tengah tak. Dia kata kalau bagi pause baru dia ni tunjuk muka kan. Kalau bagi pause baru dia tunjuk muka. Tunjuk muka kat galeri je. Tak apa. Entah. Mangat-mangat dia. Dia tak payah tunjuk muka aku. Kau macam Macam Cina.
Cina sebelah. Macam Cina tinggal borak. Allah. Okay, I bagi Galaxy. Abang you joget tau. Serius Galaxy? Level you 14? Cik, tak adalah. Tak adalah gurau je weh. Baby. Bajet. Bang Wadidau. Bangladesh ke abang tu? Dia kata Bangladesh. Gajar kata Bangladesh. Aku model Dia kata Bangladesh. Macam apa ni, Saudi yang make up orang. Ha? Dia merendahkan level 14. Aku nak tiket habis. Tiket apa? Handsome lah. Macam Cina Taiwan tu. Lebih-lebih lah. Sumpah lebih tu. Yang aku tadi benar bengkak. Hari tu PR speed tak pergi. Kau tak nampak ke saya? Hari lah. Cina lokal, sahabat lokal. Bengkak lah. Sikit-sikit dah. Depan kau tak gelak lah. Kalau apa rambut ni kau? Cooper orange. Cooper orange. Gambar tadi macam arak-arak mama. Oh, faham. Dia kau nak tak? I banyak baju Levi's. Jika orang kata Nak rambut kata nantilah. Sudah, lebih-lebih pun nak aja tu lah. Nak tak? Nak jual murah-murah je. Purple ginja. Aku nak jadi ni lah. Siapa ni? Yang macam cerita yang kembar tu. Yang dari kembar rambut. Dah macam Amoy baru turun longkang. He got a new name. Bengkak. Macam Captain America. Ginja One. Oh yang tu Cicak Mat. Cicak Man. Cicak Man lah. Aduh. Cicak Man. Cicak Man pula. Sorry lah. Salah lah. Ginja-ginja. Yang tu cicak nafas. Itu cicak nafas. Cicak nafas. Cicak pula. Aku dengar kau pelat. Ni IG saya guys. IG saya gang. IG saya mencicak bengkang. Ramai menyeru kan. Joget. Joget. Buka lagu. Buka lagu. IG ke tele? IG saya. Saya tak ada tele guys. Saya tak ada tele. Cicak nafas. Mak nak yang ni. Apa cari link aja. Link apa benda ni? Abang dan adik satu. Okay lah. Kita pasal aku. Ya. Lagi kan? Sekejap. Nurse Man dah bangun. Aduh, lagu apa? Lagu apa? Hai Nora. Lirik tahu ya Nora pula. Dora. D-O-R-A. Dora. Koplo. Minat koplo sumpah FOMO tu. FOMO. Turun-turun wang. Kenapa? Lupa pasal speaker. Ingat ada. Tak nampak lah weh. Gelap. Cepat
Ai, tak nampak. Biarlah gelap. Asyik. Masih cantik Malaysia. Aduh. Dia semua menawan. Ada orang hai. Man joget man. Biar tambah seru. Nampak ke? Kau nampak ke? Man cepat makan si keluar semua angin. Cepatlah. Tak nampak lah. Malu. Maksa tu korang dia kata. Termasuk logika temanggung hatiku. Yang 400 lebih ni follow IG I dulu. Tak sedap saya lagu ni. Macam perempuan cerita dalam bad boy. Boleh tu lah. Ya ke? Thank you. We listen to sedih. Baik. Dia tu saya feeling. Dengan lagu Izhar diorang. Dia lagu baru kan? Dia ada bagi kat I. Cantik dia punya kebaya man. Yes sir, sedap tu. Tak adalah, ni bukan. Saya tak isap apa-apa pun. Diorang gelek baik. Bodoh dah. Simel lah, Simel joget. Siapa? Simel. Oh. Bodoh lah. Oh, di diri sana. Nak karaoke, nak nyanyi lah Sana. guys. Aduh. Tensi please. Okay, kita kat lagu tu. Aku dari dulu nak tenggelam ni kapal Van der Weyden. Ada tu, aku minta akak link. Mimpi buruk aku main tengok gelek. Tak baik tu. I dulu bekas model. Okay, dan sekolah dah jadi model. Korang ada gaduh. Seperti mati lampu. Bagi gelap tak nak. Bukan. Abang Sapau. Sapau aku masa dulu. Siapa? Pondan ke maksudnya? Ya, kenapa? Siapa dia kata? Abang Sapau. Bukan lagi dia. Apa tu? Tak tahu. Sapau masa apa you on? IG. Gelap-gelap janganlah. Mata tengah cerah. Penemuan saat ku bersamamu. Dia tak nak lah geng. Kau tak jual barang. Masalah rapper guys. Antara kau dan di antara kau dan di antara kau dan. Saya silap ada bang apa yang cerah. Di antara kau dan cuma kamu tiada yang lain. Turunkan ni. Aku bermain-main. Syok Hai. Nak jual barang tak? Dia lah ambil barang. Nanti soal. Jual je lah barang ni. Banyak view. Bawa ciri lah abang. Siapa? Saya ke? Tak tahulah. Dia tu kursi malas. Kursi malas lah. Biru lah weh. Biru tak kena. Aku dah nak muas dah ni. Banyak view lah. 400 lebih. Korang tak tidur so tak kerja weh. Dia kata penat lah. Nak
cuti lah. Tak apa, aku bagi korang cuti. Nak cuti lah. Dia kena buat oasis lah guys. Boy dominat Asia ke Eropah? Aduh man, Teguh kenapa dah terpaksa tidur? Dah resign gara-gara nampak bengkak. Babi lah, tak bengkak lah. Okay, kita ada that thing ke. Lolo. Hai. Ventilation warning dulu lah. Head speech. Siapa kata head speech? Uish. Siapa yang buat? Takut korang cakap elok-elok awin. Kita murni-murni je. Asal kena warning? Asal kena warning weh? I think sebab korang cakap bengkak kot. Cannot. So jangan cakap. Korang TikTok dia pelik sikit. Saya murni. Murni-murni je sayang. Aina yang budiman dah kena head speech. You. Ya. Okay, murni. Oh, Yesus kaya tu. Perempuan tu. Anak dia fashion designer. Selamat Dia memang mahal. Setelah Paling mahal tu. Ya. Aku kahwin aku jemput dia. Kau tak duit dia. Murni. Betul lah, aku kahwin aku panggil dia. Murni-murni tak je je. sayang Gigi cantik betul aku dulu. Esok gigi ni Kau tu kerja. kerja tengah hari. Tapi takut malam aku nak tidur. Bukan aku kerja. Tak murni lah semua. Murni. Faz Ahmad paling rate tinggi now. Siapa Faz Ahmad tak kenal? Kalau guys, saya rasa nak end lah. Dah lama dah. Bye. Mau batin tu. Jom gerjom lah semua. Sekejap. Bye. Good night guys. Good night. Esok MC. Astagfirullahaladzim. Aku dah cuti lama dah gila. Dah cuti lama dah. Rembat ni. Saya tiba. I don't believe in God. Okay lah guys. Jam mati dulu. Tak lah. Saya nak end dah. Esok lah. Nak tidur dah. Nak tidur dah. Okay, bye. Follow IG saya.